Cara berita itu di-frame adalah Selangor nak buka pusat besar peternakan babi. Sedangkan realitinya kita nak tutup yang bersepah-sepah yang banyak, buat satu. Selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Itu realitinya. Daripada 100 lebih jadi satu. Maknanya kita nak kurangkan jadi satu. Dah timbullah macam-macam. Nak ekspor, yang lain-lain tu semua makan haji dah motor lebih. Jadi dia suka tambah haji dah motor dalam berita lah. Sedangkan peternakan babi di negeri Selangor dulu 250,000. 250,000 ekor. Sekarang tinggal 100,000. Masa ekspor kita pas dulu, dia ternak babi 250,000. Sekarang ekspor dia amanah, ternak babi 100,000. Macam tu lah, senang nak cerita. Tapi bila cerita kata nak buat satu yang tersusun, yang kemas, niatnya kita nak tutup yang ada pencemaran, buat satu yang betul. Cerita yang timbul kita nak buka besar, nak ekspor, kamu tak belajar Islam, kamu tak faham Islam, babi ni haram. Siapa yang tak tahu babi ni haram? Berbaloi ke kita bayar dia ni 100,000 lebih ke berapa puluh ribu sebulan ni? Kalau macam itu pemikiran kamu, bukan sekadar puluh-puluh ratus-ratus ribu sebulan, saya ingat nak bayar kamu gaji minimum pun tak berbaloi rasanya, Amiruddin. Kamu cakap apa tadi? Nombor satu kamu cakap macam ni. Kamu kata ladang ini orang pembesar-besarkan isu ini. Kamu try hard lah, bersungguh-sungguh nak backing ladang babi ni. Kamu cakap dulu ada banyak ladang babi. Lepas itu sekarang kita buat satu aja. Men, kamu tahu tak apa isunya? Isunya ini bukan kamu kurangkan jumlah ladang ni dalam kapasiti yang sama kepada satu. Ini kamu gabungkan ladang-ladang ni buat dia jadi besar. Itu masalahnya. Dulu kamu kata ada berapa? 100 ladang yang aktif 69, kamu kata sekarang tinggal satu. Ini bukan 69 tu 68 kamu cancel tinggal satu ladang, bukan. Ini kamu kumpulkan satu tempat. Dia isu dia ialah kapasiti itu. Dalam kenyataan sebelum ini dinyatakan 200 hektar. 200 hektar itu lebih kurang berapa? 400-500 ekar ladang babi di Selangor. Itu jadi isu. Kalau kamu buat satu ladang babi 500 ekar, lepas tu kamu kata oh ini dulu banyak sekarang tinggal satu, seolah-olah kamu kata macam oh ini tak ada apa, tinggal satu aja. Satu ini 500 ekar. Kamu tahu tak 500 ekar ni besar mana, Amir? 500 ekar ni besar 5 zoo negara. Kamu pernah pergi zoo negara? Zoo negara tu dalam 100 ekar, macam-macam binatang ada dalam tu. Ini kamu bayangkan 5 kali zoo negara, kamu letak babi dalam itu, dalam satu tempat. Kamu faham? Ini yang menjadi masalah. So, kamu letak di Bukit Tagak 500 ekar. Lepas itu kamu cakap dulu 250,000. Lepas tu turun jadi 100,000 populasi babi di Selangor. Kamu tahu tak kenapa populasi itu turun? Bukan sebab kamu, dia sebab ASF tu, African Swine Flu. Kamu ingat? Sebab ASF tu populasi babi turun jadi 250,000 ke 100,000. So sekarang ni kamu nak pindah 69 ni pergi Bukit Tagak. Rakyat bukan nak kamu pergi pindah buat satu yang besar punya sampai 500 ekar. Rakyat nak kamu tutup terus. Kita nak kamu tutup terus operasi ladang-ladang babi dekat negeri Selangor ini. So sebab itu saya cakap itu hari, tak masuk akal kalau kamu buat ladang babi dekat negeri Selangor. Negeri Selangor ini kita bukan negeri yang besar sangat. In fact kalau nak banding negeri-negeri lain, kita ni tak besar lah, kecil aja. Lepas tu dah lah kecil, kepadatan penduduk di Selangor ni tinggi. Dia berhampiran aja dengan kepadatan penduduk dengan bandar-bandar. Ini bukan macam negeri di Sarawak ke, di negeri lain ke. Dia ada kawasan hutan yang besar, mungkin lebih jauh daripada kepadatan penduduk. Ini di Selangor, Bukit Tagak itu dekat aja dengan Rawang, dengan Bukit Beruntung. Walaupun kamu kata ada buffer zone, tanah di Selangor ni mahal, dekat dengan tempat orang duduk. Kamu nak buat ladang babi dekat situ. Kalau penternakan babi ni
dia associate dengan macam-macam pencemaran. Sebab itu di negeri-negeri maju, di negeri-negeri maju, mereka pun tak nak buat ladang babi, dia suruh orang lain buat. Kamu tahu tak? So sekarang ini, kalau kita katakan ada keperluan untuk daging begitu, kita import lah macam dulu. Dulu kamu import daripada mana? Daripada Sarawak ke apa? Nak buat sampai 500 ekar dekat Bukit Tagar tu buat apa? Kamu kata kamu kurangkan 69 ke berapa yang aktif, kamu nak jadi satu aja. Kita bukan nak kamu kurangkan jadi satu yang besar. Kita nak kamu tak adakan terus ladang babi di Selangor ini. Itu yang kita nak. Lepas tu kamu tanya exco kamu. Exco kamu semalam dah memberi analogi ladang babi ni dengan ternak ayam lah, ternak kambing lah. Ini seorang lagi. Kalau saya jadi menteri besar, saya pecat kamu dululah exco kalau bagi jawapan macam ini kepada Sultan dan sebagainya. Lepas tu kepada Sultan dan kepada rakyat. Dan Amir, lepas itu kamu kata kamu nak pastikan pencemaran tidak berlaku lah, apalah. Kamu nak pastikan pencemaran nak berlaku macam mana? Bila kita tanya, bila tuanku tanya berapa ekor babi ada dekat situ pun kamu tak boleh jawab. Exco kamu pun tak boleh jawab. Kita akan teliti semula angka-angka ini berdasarkan kajian lah apa. Maksudnya kamu tak tahulah. Kamu tak boleh cakap angka itu berapa. Sama ada kamu tak tahu, which is kamu incompetent, ataupun kamu tahu berapa ribu ekor, berapa ratus ribu ekor babi yang akan dianggarkan berada di 500 ekar itu, tapi kamu tak nak bagi tahu. So mana satu yang mana ini Amir? Dengan Exco, entah siapa nama dia saya pun tak tahu. So kalau kamu tak tahu, kamu incompetent. Gaji puluh-puluh ribu itu tak berbaloi langsung kat yang bayar, membazir aja. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.